urusan pembayaran zakat Ya Ustaz, zakat perniagaan. Okay, baik, saya tengok ya. Okey, ni resit ya. Terima kasih Ustaz. Saya harap zakat ni dapat membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah cik, setiap sen akan dimanfaatkan sebaiknya. Terima kasih banyak cik. Terima kasih Ustaz. Okey Encik, permohonan bantuan kewangan Encik telah diluluskan ya. Syukur. Terima kasih Zakat Selangor. Ustaz, kalau Ustaz jumpa orang yang bayar zakat ni, boleh tak Ustaz sampaikan terima kasih saya pada dia Ustaz? Sebenarnya kami selalu kongsi rasa syukur ini bersama pembayar zakat. Inilah impak yang kita rasa bersama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tak apa, sila. Tak apa, sila. Terima kasih Zakat bukan sekadar memberi, ia tentang rasa yang menghubungkan kita dan memberi impak pada semua.